Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, kita dah siap solat subuh tadi. So sekarang nak mandi. So nak mandi ni sementara nunggu turn bagi anak-anak yang lain main dulu. Nanti kita breakfast kat situ je. Dari kedai makan halal. Kita terus makan kat situ je. Kita sambung pergerakan kita. Let's go. Tadi masuk tadi ikut sini dan toilet tadi 20 baht seorang. Ni anak-anak aku tengah mandi lah. Toilet dia macam ni. Dah siap shower. Shower ni kena bayar lah. Okay, kita baru nak bertolak. So insyaAllah di dalam berapa jam lagi lah. Lebih kurang 8 jam juga aku nak sampai. Tak apalah, kita terus sajalah. Alright, nanti kita apa-apa kita ambil. Assalamualaikum. Okay, sekarang kita dekat PTT Ratchaburi. Kita latest isi minyak 1900 baht. Tadi sebelum kita sampai sini kita dah isi sebanyak 3,800 sampai 1,900 tu dah 5,700 baht 5,700 baht. Yang ni saya ambil diesel premium lah. So nanti kita tengok berapa jumlah satu trip untuk sampai ke Putabeg. Alright. Okay, sekarang kita berada dekat sunflower field dekat Saraburi. Kita singgah sekejap sini. Tegak yang tulang belakang. Cantik Oh, cantik. Cantik. Tricycle. Okay, sekarang kita dekat PTT ke Pechabun. Dah masuk kat wilayah Pechabun. Sejuk lah. So bila sampai ke Pechabun ni memang dah sejuk nanti kita naik lah. Kita naik ke atas. So sekarang pukul 3 pagi. Ini subuh lagi, nanti lepas subuh siang hari kita naik lah. Alright. Okay, stay tuned.